Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Amna Zahidah dalam laporan TVBSS Tunsas SK Tun Syed Ahmad Syahabudin. Pada pagi ini, 24 Februari 2026, bersamaan 6 Ramadan 1447 Hijrah, sedang berlangsung Majlis Pelancaran Program Ihya Ramadan 1447 Hijrah 2026 di Dataran Tun Tuah. Majlis ini dirasmikan oleh Guru Besar Encik Roslan bin Abu Bakar. Jom ikut saya ke laporan yang seterusnya. Program Ihya Ramadan ini dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Majlis dimulakan dengan bacaan doa dan ucapan aluan sebelum perasmian oleh Guru Besar. Program ini bertujuan menyemarkan bulan Ramadan dengan pengisahan rohani serta membentuk sahsiah murid yang berakhlak mulia. Pelbagai aktiviti yang menarik telah dirancang sepanjang Ramadan bagi mengalakkan penglibatan aktif murid dalam amalan ibadah dan nilai murni. Apakah harapan pihak sekolah terhadap pelaksanaan program Ihya Ramadan pada tahun ini? Okey, terima kasih. Sebagai ketua jabatan, sebagai pentadbir, kita harapkan ataupun saya harapkan semua murid berubah ataupun berhijrah kepada yang menjadi murid yang lebih baik. Kita sebagai umat Islam, sebagai hamba di muka bumi ini, setiap hari harus berubah menjadi murid yang lebih baik, berubah menjadi murid yang lebih beradab, berubah menjadi murid yang lebih berilmu, berubah menjadi murid yang lebih berkeyakinan. Jika ada semua ini, maka sekolah kita SK Tun Syed Ahmad Syahabudin akan menjadi sekolah yang dikagumi, terkenal dan dihormati oleh semua golongan masyarakat di negeri Melaka ini dan juga di negara ini. Terima kasih. Terima kasih CB. Apakah aktiviti utama yang dirancang sepanjang program Ihya Ramadan? Okey, aktiviti utama yang kita rancang sepanjang bulan Ramadan ialah tadarus Al-Quran. Bersesuaian dengan bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Bulan yang di mana Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, bermaksud ialah Al-Quran diturun pada malam tu, ialah malam pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Terima kasih Ustaz. Okey. Bagaimana program ini membantu pembentukan sahsiah murid? Program ini dapat membantu membentuk sahsiah murid dan disiplin murid adalah melalui aktiviti kerohanian yang dijalankan pada bulan Ramadan ini, dan diharapkan program ini dapat dijalankan secara berterusan dalam bulan-bulan lain. Terima kasih. Apa perasaan awak terhadap majlis ini? Saya berasa seronok dan teruja kerana saya dapat menyambut Ramadan bersama kawan-kawan. Terima kasih. Aktiviti apakah yang paling anda nantikan sepanjang Ramadan ini? Saya paling suka tadarus Al-Quran dan kuis Ramadan kerana boleh menambah ilmu. Terima kasih. Sama. Apakah azam anda pada Ramadan tahun ini? Azam saya pada Ramadan tahun ini ialah berpuasa penuh dan menjadi murid yang lebih baik serta rajin membantu ibu bapa dan guru. Terima kasih. Sama-sama. Secara keseluruhan, Majlis Pelancaran Program Ihya Ramadan 1447 Hijrah berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Program ini diharapkan dapat menyemarkan lagi penghayatan Ramadan dalam kalangan warga sekolah. Saya, Amna Zahidah, melaporkan untuk TVBSS SK Tunsas. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.